orang yang Aina nak pass phone ni, dia seorang yang Dia akan bagi dekat orang yang seterusnya. Saya akan pass phone ni dekat orang yang Okay, saya nak bagi phone ni dekat Saya mau pass pada orang. Tak payah macam tu bukan aku. Kata-kata ni untuk seorang yang kau akan ceritakan kebaikan seseorang ni. Dia rasa seseorang ni di sana. dia yang penting aku. Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Fae. So guys, konten hari ni adalah konten simple saja. Konten ni pernah orang buat di TikTok, tapi konten ni Fae try buat di sini tapi versi YT punya. Kontennya begini. Fae akan serahkan handphone ni kepada sesiapa saja, tapi syaratnya nanti orang tu pun akan pass telefon dengan seseorang. Contohnya begini. Kan kita biasanya di TikTok tu kita main macam I pass the phone untuk orang yang cengeng gini kan. Tapi kalau versi ini Fae akan buat begini. Aku pass handphone ni dengan seseorang yang aku rasa dia baik begini, tapi aku mau versi panjang. Sebab kalau di TikTok pendek kan, dia describe orang tu. Dia describe orang tu dari segi apa yang orang luar nak tahu. Perangai sebenar seseorang ni. Kalau lo orang tu dapat 2 kali, nasibnya lah dapat 2 kali. So tak perlu masa, let's go kita start. So guys, konten bermula dari Fae. So, Fae pass telefon ni dengan orang yang bagi Fae. Dia selalu bila disatukan dengan Fae, dia selalu macam orang benci kami, orang tak suka kami, orang tak mau support kami. Tapi sebenarnya orang selalu persalahkan kami, kenapa mau still sama-sama, kenapa still mau pilih dia. Tapi kamu perlu fikir, paham sangat satu benda. Sebelum tu Fae minta maaf. Tidak semua apa yang jadi dalam kamera sama dengan apa jadi di luar kamera. Okay, mungkin kamu tengok dia ni macam tak kisah, macam begitu ini. Tapi tempat jatuh, tempat betul-betul dibenci orang, dialah orang pertama yang banyak bantu Fae dari segi mentaliti. Untuk orang yang biasa mungkin dia anggap benda ni macam kau terlalu lemah, kau terlalu manja, kau terlalu anxiety. Tapi untuk orang yang macam Fae memerlukan orang yang macam tu untuk selamat dan untuk terus hidup lah, boleh senang cerita. Okay, kalau enggak kau akan terus jatuh sakit. Begitu. Dia orang yang still ada dengan Fae, walaupun disebabkan Fae juga kadang-kadang dia jatuh, tapi dia still masih mau dengan Fae. Tapi sebelum tu Fae mau ucapkan dengan orang tu, thank you sebab still ada dengan aku. Walaupun tim jatuh bangunmu, kau still mau sama aku, partner dengan aku dulu. Tapi sekarang kita tak tahulah, apapun thanks. Aku doakan kau berjaya walaupun bukan dengan aku nanti. So aku akan pass handphone ni dengan orang yang Fae cakap tu adalah ini. Okay, tadi aku ada cakap something tentang kau. Kontenku ni pas-pas. Kau perlu pas dengan siapa-siapa saja. Tapi sebelum kau pas dengan dia tu, tak kisahlah orang yang kau rasa penting kah. Fokus lah dia orang bercakap. Kau tengok dia datang Rasulullah. Sebab apa? Sebab ada viral ke Syami Betul. Aku kadang-kadang aku tengok tak. Betul tak? Tak boleh begitu. Nanti kau kena boykot juga. Aku tengok. Tapi ada yang salah, ada yang betul Syami cakap. Sebab aku ada tengok satu interview kan. Orang ditanya bilakah tarikh lahir Nabi SAW? Tak ada orang tahu. Tahun apa tak ada orang tahu. Dan tahun gajah tak ada orang tahu. Betul. Okey nak backup tapi salah juga dia cakap. Nanti Syami Memang. Rumah, Pak. Ya. Okay. Hai teman. Kamu muka Fae. Kau sini. Hai teman. Nanti kena dapat DM lagi. Siapa dia? Dorang kena serang. Baru dapat DM. Tiga orang dapat DM. Dia Aina. Pak, ternyata yang bagi DM tu Lokman sebenarnya. Aish. Oh dia serang gua. Dia sorry tu lah. Sorry ya. Kena serang. Sorry. Dia main dia. Tak sangka kita ada fans. Tak sangka aku ada fans. Dia fans kita. Bukan fansmu, fans aku juga. Apa? Okay. Okay, aku tadi kontenku ni, aku akan cakap something tentang kau, kebaikanmu, kelebihanmu. Lepas tu aku akan pas telefon tu terus dekat orang. Jadi lepas ni aku mau kau juga something bagi kata-kata. Abe, kenapa? Next konten. Konten halalkan Luqman. Kenapa mesti halalkan dia? Fae buat ni untuk Fae. Bagus Abe pikir konten Abe. Hai, apa deh? Baik, kamu buat konten, ada Luqman yang perlu dihalalkan. Dah kemaruan. Kita baru sedarkan malu kan.
Mung. Aku main tinggal mana? Muka tak main masalah. Yalah malam ni lah. Malam ni live Kulimo. Buat konten. Dia buat konten kenapa tak buat pun? Tak tengok buat lah. Sudah 3 bah ni. Okay, saya nak bagi phone ni dekat orang yang selalu tolong saya dalam keadaan susah. Dia selalu tolong saya lah. Time saya tak ada siapa-siapa nak tolong saya, dialah yang selalu tolong saya. Dialah ada bersama saya sejak susah sampai sekarang dia senang. Dia tak lupakan saya. Walaupun kita orang sama-sama susah, kita orang sama-sama tukar girlfriend. Kalau tahu siapa, jom saya bawa. So guys, saya akan post pula dan saya akan pass phone ni dekat orang yang saya rasa dia baik, yang dia banyak tolong saya, yang korang tak tahu apa kebaikan dia yang buat saya selama ni. Saya time saya sakit dia jaga saya elok-elok, yang saya tak ada duit dia bagi saya pinjam duit apa semua. Dia jaga makan saya. Adalah time susah senang saya, time kereta saya rosak dia ada dengan saya. Masa tu kereta saya rosak tepi jalan dia ada dengan saya. Dia tak komplain, kenapa kereta rosak dulu, kenapa dia. Ni orang dia. Apa? Dia cakap apa? Dia salah aku. So, share mampas video ni kepada orang yang selalu, ada orang tak ada tanda? Yang selalu buat bantu share di mana share tengah susah, di mana share macam kalau tiada transport dia selalu tanya. Lepas tu kalau share belum makan dia tanya juga. Even tak kisah pagi, petang, malam dia akan tanya atau dia akan tiba-tiba call. Share, kau sudah makan kah? Dia akan tiba-tiba tanya lah, naik pergi office dengan siapa? Kau nanti jalan kau naik dengan siapa? And then kepada aku paling sabar pun, dia tanya aku, kau pergi ni siapa hantar? Kau sudah sampai ke? Macam itulah. Aku rasa tak ada orang selain dia dalam AI ni yang akan tanya aku. So aku rasa itu adalah Mira. Ada di sebelah aku je tadi. Tapi aku bagi sama kalau dia nak bagi aku, okay? Ini just aku rasa dekat AI. Dekat AI. Dekat AI siapa yang bagi. Dari hati. Mesti ayat dari hati. Okay, so aku akan pass apa yang aku cakap tadi tu. Ni orang dia. Tada! Tapi lama betul cakap pasal aku ya. Baik buat intro konten sendiri. Tapi Mira akan bagi dekat orang yang seterusnya. Orang ni korang tak tahu sebenarnya, walaupun dia macam orang selalu cakap dia down. Tapi Mira personally, Mira kenal dia. Dia sebenarnya jiwa dia kuat. That's why masa awal-awal dia nak masuk dulu, Mira kuat mempertahankan dia sebab Mira tahu jiwa dia kuat. And Mira tahu once dia back on track, and Alhamdulillah dia pun dah getting better daripada segi view, daripada segi semangat. So Mira yakin yang dia boleh buat lebih daripada tu. Kalau daripada segi yang orang tak tahu kebaikan dia, jadi kalau setiap kali kalau hujung minggu, dia selalu yang macam kalau tak sempat balik jumpa family, dia sendiri yang akan transfer duit dekat ayah dia, suruh bawa mak dia pergi makan, pergi shopping, bagi pihak dia. Mira rasa semua anak akan buat macam tu, tapi kalau dia every week. Every week. Yang tu yang benda yang orang tak tahulah. Ini yang Mira sendiri, yang Mira macam kalau dia boleh meratakan mak dia, confirm dia boleh meratakan siapa-siapa yang bakal jadi partner dia. So Mira rasa dengan niat dia yang baik tu, insya-Allah dia boleh pergi lebih lagi dalam apa benda jua yang dia nak buat. So dah sekitar lah sebab Mira takut orang yang puji Mira sebelum ni tak puji lebih sangat pun. So Mira lepas orang benda ni dekat orang tu. So orang dia adalah Live. Ini Fael punya. Konten. Aish. Tak adalah. Tu sedikit lah tentang saya kan. Alhamdulillah lah kalau orang nampak kebaikan tu. Tapi kita manusia ada je kekurangan juga. Tapi sekarang ni saya nak cakap tentang seorang ni
Saya suka dia sebab dia antara orang yang macam mana busy pun kadang-kadang dia lari juga untuk pergi solat. Ya, saya tahu solat dia adalah kewajipan, tapi tak semua orang mampu untuk jaga kewajipan ni. Faham tak? Jadi sekarang saya suka, and kadang-kadang dia mengingatkan saya juga, solat lah, jom solat. Dan orang tu, dia sentiasa senyum. Selalu senyum orang dia. Saya tak tahu dia ada masalah ke tak. Kalau dia okey, dia senyum, tak okey pun dia senyum. So, orang ni adalah, ini orang dia. Ini Kenapa bunyi. ni Ha? Dia akan FYP kalau nak lagi FYP. Aina, kepala kau. Aina. Ya. Aina. Nanti mama mesti tutup. Aku tahu lah mama bunga tu. Mama bunga dia sekarang. Ni konten apa ni? Tolong jadikan bukan jap sini. Tak payah dia jam tu muka aku. Tak ada. Atas record. Dah. Kenapa ni? Oh, next orang seterusnya. Orang yang Aina nak post phone ni, dia seorang yang sangat-sangat pemurah, baik hati. Kiranya disebabkan dia nak jaga persahabatan tu, dia diam walaupun diri dia yang sakit. Siapa orang tu Apa? Ni apa? Okey. Aku akan ceritakan kebaikan seseorang ni. Dia orang yang sangat matang dan aku sangat suka sosok perempuan yang jujur dalam berbicara dan jujur dari segi perbuatan, tidak fake dan tidak munafik. Dia sangat matang dalam berfikir. Dia adalah sejenis manusia yang sangat memerhati sekeliling dan dia alert benda-benda yang sensitif. Dan aku suka perempuan yang menjaga tata bicara dan tutur kata yang dia lontarkan. Sama ada benda tu baik atau tidak baik, tapi still boleh dihadam oleh aku dan orang lain. Dan aku suka macam mana dia treat family aku juga. Macam mana dia layan aku sendiri dan juga kawan-kawanku, Aina, Aiman yang lain. Dan juga aku suka sejauh mana dia usaha untuk naikkan nama dia sendiri. Aku harap one day dia ada tempat di hati netizen, di hati semua fans-fans AI. Dia layak sebenarnya. Dia sangat baik punya orang, jujur, tidak munafik dan plus dia cantik luar dalam. Aku kalau bercakap babe, benda ni benda jujur. Jadi ya, aku akan pas phone dengan orang. Dia kena naik motor. Kenapa ni? Kenapa ni? Kalau untuk dari Pika, rasa seseorang ni dia sangat baik. Dia sangat pendengar. Dia baik, dia pendengar. And dia sangat memahami. And dia tak memilih pun nak berkawan dengan sesiapa. Sebab daripada awal Fika kat KP, dia tegur Fika. Sampai kat sini dia tegur Fika. So Fika sangat appreciate dengan orang yang macam tu. Dia hari-hari dia belanja kita orang. So Fika akan pass dekat orang tu. Dia sangat pemurah tau. Itu yang orang tak tahu pasal dia. So Fika akan pass dekat dia. Nah. Apa ni? Apa ni? Kena lari. Kalau kita nak bercakap pasal kebaikan orang, kita kena bercakap dalam keadaan yang sunyi dan tak ada orang supaya tak ada siapa dengar. Tak ada siapa dapat hint tu. Alamak, semua orang tak. Okey. Kat sinilah. Kata-kata ni untuk merapat yang baik dengan saya, yang berada dengan saya dari saya masuk AI lagi, dari mula-mula saya masuk AI. Dia seorang wanita yang baik, wanita yang perempuan yang kuat. Lepas tu dia tak kisah pun apa-apa orang bercakap tentang dia. Dia tak ambil tahu pun. Yang dia ambil tahu hanyalah fokus dekat diri dia and family dia, kerjaya dia, and dia tak kisah pun apa orang cakap tentang negatif pasal dia. Dia fokus untuk build up nama dia lagi dan lagi. Lagi satu, dia seorang yang cantik, and lagi satu dia seorang yang sangat positif. And untuk awak, orang tu saya nak cakap yang kita orang sayang awak sangat-sangat. Tak kisahlah di saat awak jatuh, di saat awak berduka, kita orang AIT sentiasa ada untuk awak, okey? Baca bukan Lokman lah.
So jom saya nak pass dekat orang. Konten apa ni? Apa ni, Pak? Ini adalah konten. Aku suruh dia pass dengan orang yang dia rasa penting. And then orang yang... kenapa muka? Orang yang adalah konten ni sebenarnya pas telefon. Tapi aku rasa kau orang yang terakhir sudah. Semua dah kena ke? Semua orang dah kena. Kau orang terakhir. Jadi kau tak boleh pass. Tak ada tahu ke siapa penting bagi aku. Tak payah, tak perlu. Tak mau tahu. Mira nak tahu. Kau nak apa bagi bukan-bukan Ini adalah ya? yang penting tu aku. Ini adalah sumber duitku. Gila kau. Okay, sudah. Thank you, Rina. So guys, itu sajalah konten Faai untuk kali ni. Harap kamu faham lah konten ni, okay? So apapun, apa yang silap kata semua, Faai mohon maaf. Just konten semata-mata. So di sini kita boleh tengok siapa yang rapat dengan siapa, dia rasa baik, apapun. Kita jumpa pada next konten. Bye. Assalamualaikum.